Dekat depan saya ni ada satu pump. Yang pump ni dia dalam kategori high end lah. Untuk model ni adalah model TL20, keluaran daripada Victa, double pump 20 liter abang boleh tengok dia punya design memang cantik. Kalau abang beli, ini antara aksesori abang dapat. Pertama, abang akan dapat dia punya tangki atau dia punya pump. Kedua, dia punya bateri. Kalau untuk model ni dia bukan built-in bateri. Bateri ni kita boleh keluar masuk. Alright, boleh bawa keluar, boleh bawa masuk. Lepas tu kita ada dia punya charger. Kita ada dia punya botol sukat untuk abang letak racun ke baja ke. Abang boleh sukat menggunakan dia punya corong botol kecil ni. Lepas tu ada dekat sini ada tip nozzle. Alright, tip nozzle beserta dengan dia punya oil seal. Lepas tu ada back cover. Back cover ni dekat belakang dia lah. Okey, ni akan pasang dekat sini nanti untuk kita punya support kita punya tulang belakang. Okey, ini dia punya nozzle. Nozzle dia datang dua, yang straight nozzle dan juga yang boleh adjust ni lah. Ini macam normal pump lah. Datang sekali dengan hose dan juga dia punya tali bag. Alright, tali bag. Ini barang complete set lah. Untuk model ni harga lebih kurang dalam 300 lebih. Harga tu pasal saya cakap yang model ni di dalam kategori high end. Sebab rata-rata bateri pump dalam 100 lebih je. Tapi yang model ni di 300 lebih. Okey, untuk tempat bateri abang masuk dekat sini Abang boleh nampak dekat sini. Alright. Bateri ni yang bahagian pin belah dalam, yang bahagian kosong belah luar. Kita tinggal tolak masuk je. Okey, tolak masuk, lepas tu kita tutup balik. Dah boleh on. Alright, nak on belah sini. Kat sini kita boleh tengok sama ada abang nak pakai single pump boleh, nak pakai double pump boleh. Tak ada masalah. Dekat sini dia punya charger port lah. Alright, charger port dia dekat sini. Dan juga untuk dia punya apa orang panggil low height dia ada dekat belah sini. Alright. Kalau abang on, dekat sini yang paling best ada dekat pump ni, dia ada indikator bang indikator meter yang jenis digital lah. Right? Jadi abang boleh tengok lah dekat sini berapa persen bateri ataupun berapa volt dia punya keluar. Okey, tak lupa juga untuk model ni dia boleh keluarkan air lebih kurang dalam 10 hingga 12 liter per minit lah. Memang sangat kuat untuk double pump lah. Kalau abang pakai single pump mungkin dalam 5 ke 6 liter per minit kalau abang pakai double pump. Okey, itu pasal bateri dia pun 3 ke 6 jam. Tergantung abang pakai double pump. Kalau abang pakai double pump lagi kuat lah dia punya bateri. Kalau abang pakai single pump mungkin boleh sampai 6 jam maksimum untuk sekali charge lah, untuk sekali charge. Okey, kalau ada yang berminat untuk dapatkan TL20 yang model macam ni, abang boleh terus datang dekat mana-mana cawangan Manes yang berdekatan dengan abang. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.